Memandangkan kita sekarang dah berskuter secara aktif kembali, so kita banyak benda yang boleh shopping lah. So hari ni ada baju hujan. Maklumlah, masa bawa benda tak boleh nak berbaju hujan sangat kan. Basah-basah lah. Dan bila pakai zone test, tak bawa sangat pula. Bila pakai hari ni, kita kasih manja sama dia. Kita ada beli ini baju hujan lah. So, baju hujan ni aku tengok banyak juga review dia. Cumanya tak sure dia official ke tak. Tapi harga dia boleh tahan affordable lah untuk apa yang ditawarkan lah. So dapat 2 pieces, seluar dan juga baju. Jadi untuk baju ni, korang nampak design dia. Dia adalah Petronas, Yamaha, Sprinter semua ni lah kan. Nampak ada Yamaha. Maklum lah, kita pakai Yamaha sekarang. So dekat sini ada dia punya hoodies dia untuk sarung kepala dia. Lepas tu ada Apan Star lagi. Dekat dalam dia ada jaring-jaring ni supaya tak berpeluh, tak basah. Ini pula adalah seluar dia. Seluar dia ada Petronas sikit kat sini, nampak? Lepas tu dia ada bagi bag dia. Petronas. So jom kita try sarung. So ini seluar dia. Selalu baju hujan seluar aku akan pakai tinggi sikit. Yang aku punya ni XL tak silap punya. Dia kata ambil satu saiz biasa besar sikit lah. Right. So yang ni sini. Yang ini sini. Alright. So far, fitment wise, aku suka. Ini antara baju hujan yang bagi aku lah properly punya baju hujan. Lepas tu aku suka tau, the fact that dia ada kepit sini. Nampak ni? Untuk bagi air tak masuk. Lepas tu dia ada pula ni, getah kat sini. Supaya air betul-betul double layer, nampak? Dari sini, sini. Nampak? Ada poket tak? Oh, ada poket. Okay, ada poket is a plus point. Lepas tu design dia tak nampak mengarut tau. Design dia nampak macam a proper punya baju hujan lah. Lepas tu yang dekat kaki ni, kalau korang nak ketatkan, korang nampak ada velcro ni, korang boleh ketatkan, nampak? Dia akan jadi macam slim fit sikit, nampak? And then kalau naik, kita try, tengok. Okay lah. Just nice untuk sizing aku ni. Setakat sekarang ini yang paling selesa. Tapi of course kita kena test nanti waktu hujan betul-betul. Nanti aku akan beri aku punya update video untuk baju hujan ni lah. Tapi kalau korang berminat, pautan ada dekat video ni. Ciao.